3 cara hapuskan tikus yang tak dibenarkan dalam Islam. Nombor 3, ramai yang buat. Pertama, membakar dengan api. Ada orang kita bila dia menangkap tikus dengan perangkap, mereka akan mencuah petrol ke atas tikus dan membakarnya dengan api. Sedangkan membakar tikus hidup-hidup adalah tidak dibenarkan dan haram dalam Islam kerana api adalah azab Allah dan hanya Allah yang berhak mengazab dengan api. Kedua, menggunakan racun yang menyebabkan kematian perlahan. Beberapa jenis racun tikus, terutamanya yang menyebabkan pendarahan dalaman atau kegagalan organ secara beransur-ansur akan menyebabkan tikus menderita dalam tempoh yang lama sebelum mati. Kaedah ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menggesa ihsan dalam setiap tindakan termasuk pembunuhan. Yang takut tikus, sila hadirkan diri dan bagi tahu sebab anda takut tikus. Terima kasih. Ketiga, selam dalam air. Kaedah ini menyebabkan kematian yang sangat perlahan dan menyeksakan. Tikus akan bergelut dalam tempoh yang lama, mengalami tekanan fizikal dan mental yang ekstrim sebelum akhirnya mati akibat kekurangan oksigen. Penderitaan berpanjangan ini jelas melanggar perintah agama yang menggesa agar setiap pembunuhan jika perlu dilakukan dengan cara yang paling cepat dan kurang menyakitkan.